Arif, kau betul ke tempatnya sangat bagus? Mestilah. Apa lagi? Macam tak ada orang je. Okeylah, jom kita buat rumah berkemah kita. Tuan, ada orang yang sedang menuju ke hutan. Apa rancangan kita? Okey, rancangan ni ialah mencuri orang yang masuk hutan. Aku nak kau masuk ke dalam hutan tu dan tangkap orang tu. Faham tak? Faham, Tuan? Weh korang nak tak tengok cerita seram? Alah, nak tengok seram ke? Saya berani. Oh, tak takut dia. Mai saya ceritakan. Pada zaman dulu ada... Weh korang, siapa dia ni? Jaga-jaga Fidun.